أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي جعل لكل شيء سببا بالمشيئة. الصلاة والسلام على ترجمان ألوهيته ودليل وحدانيته سيدنا محمد المبعوث بباهر المعجزات لتأييد رسالته وتصديق هدايته وعلى آله وأصحابه وأتباعه أجمعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم عدد كل حرف كتب ويكتب أبد الآبدين ودهر الداهرين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل. اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد، فقال الشيخ المؤلف رحمه الله تعالى رفعنا بعلومه في الدارين آمين يا رب العالمين. فصل في بيان bayanil ankihatil batilati. Fasal pada menyatakan ankihah, mana segala pernikahan yang batilah, ya batal, mana yang tak jadi. Wahya nikahus syighar, ankihatil batilah. Jadi dan iaitu yang pertama ialah nikahus syighar. Nombor satunya ialah nikah syighar. Sebab apa nikahul syighar ini makna batilah? Linnahyi anhu, kerana ada tegahan Nabi sallallahu alaihi wasallam daripada nikah syighar, kama marra, sebagaimana telah lalu kenyataannya. Kata ka'an tu huwa aula min qawlihi bi'an. Tu kata huwa ka'an. Kata ka'an tu lebih utama, lebih molek, lebih comel min qawlihi, daripada katanya al-asli, kata asal bi'an, dengan bahawa. Tu kata maknanya itu lebih molek daripada kata bi'an. Ka'an dia, kerana ka'an itu dia lebih umum. Lagu mana nikah syighar tu? Seperti bahawa. Bi'an dengan bahawa tu dia jadi lebih khusus. Taswir jadi ni ka'an seperti bahawa, maknanya masih ada lagi lain-lain daripada kata ini. Bi'an ka'an yakula, dengan bahawa, seperti bahawa. Kita tu pun nak terbawa dengan bi'an yakula. Mana ka'an yakula, seperti bahawa berkatalah. Itu lebih comel. Ka'an itu lebih comel, dia kata bi'an. Yakulu zawwajtuka binti ala, mana kita belajar dari kitab mana? Kitab apa bang ni? Kitab terdekat, kitab apa ya? Kitab mana ni? Yalah, tak ingat kitab. Kita banyak kitab. Kitab apa ni? Kita belajar dari kitab apa? Ingat. Jadi seperti bahawa dia kata zawwajtuka binti, saya kahwinkan engkau akan anak saya. Ala an, itu maknanya dia panggil mas kahwin dia dah. Mas kahwin dia. Ala an tuzawwijani bintaka. Di atas bahawa engkau mengawinkan akan saya akan anak awak, anak perempuan awak. Tu. Jadi nikah dengan anak biasa lah orang panggil ni. Saya kahwinkan akan dikau akan anak perempuan saya di atas bahawa
engkau mengawinkan saya akan anak perempuan engkau. Kalau begitu wabudu kullin sadaqul ukhra ialah mas kahwin bagi yang lain. Maknanya misal kita kata A dengan B anak perempuan A itu mas kahwin bagi pernikahan. Panggil apa nama A dengan anak perempuan B. Anak perempuan B mas kahwin kepada pernikahan B dengan anak perempuan A. Dia main lagu tu. Jadi fa yaqbalu zalika, maka menerimalah kullun minhuma tu. Tiap-tiap ni zalika nikah ka'an yakula. Jadi sani ijab sani dia kata ni dia kata bahawa saya menikahkan akan anak saya, maknanya saya menikahkan akan dikau akan anak perempuan saya, bahawa engkau menikahkan akan saya akan anak perempuan engkau. Dan bodoh tiap-tiap daripada kemaluan. Itulah maksudnya bodoh tu minhuma ila sadaqul ukhra. Jadi faya kebalu, maka terimalah kul minhuma zalika. Demikian tu nikah an yakula, seperti bahawa dia berkata tazawwajtu bintaka wa zawwajtuka binti. Gitu. Saya terimalah, saya tazawwaj, saya berkahwinlah dengan akan anak perempuan engkau. Tazawwajtu makna saya berkahwin. Wa zawwajtuka, saya kahwinkan akan dikau akan anak perempuan saya. Itu dia panggil syighar. Ala ma zakartu, di atas apa yang telah saya sebutkan. Jadi hadza tafsir ma'khudhun min akhiril khabari. Ini tafsir al-madhkur fil matni itu. Tu. Tafsir yang tersebut dalam matan itu ialah ma'khudhun, diambil akan dia min akhiril khabari, daripada akhir lafaz khabar, lafaz hadis. Daripada akhir khabar al-muhtamali, yang diihtimalkan akan makna tu. Khabar sini dengan makna sini. Li'an yakuna min dengan yang diihtimalkan li'an yakuna min tafsirin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagi bahawa bahasanya adalah hadza tafsir, itu ialah tafsir Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tu. Wa an yakuna min tafsir Ibni Umar, ada dua ihtimal. Ihtimal akhir hadis tu tafsir daripada Nabi ataupun tafsir daripada Ibnu Umar ar-rawi lahu, yang meriwayatkan bagi hadzal hadis. Sama ada tafsir itu adalah Nabi, daripada Nabi ataupun daripada Ibnu Umar yang meriwayatkan. Jadi fa yurja'u ilaih, dirujukkan kepadanya akan hadzal tafsir sini, kepada mana al-muhtamal sini. Jadi wa in kana min tafsir rawi, sekalipun jadi fa yurja'u ilaih, maka dikembalikan ila tafsir Nabi. Tu. Maka dikembalikan, dirujukkan kepada tafsir Nabi. Wa in kana min tafsir rawi, sekalipun adalah ia daripada tafsir rawi. Sebab apa? Sebab li'annahu, kerana rawi a'lamu bi tafsir khabar min ghairih. Kerana rawi itulah sabda sini makna Ibnu Umar, dia lebih mengetahui daripada orang lainnya, lain daripada rawi. Wal makna bih, tu. Wal makna fil butlan, bakpo jadi batal batal apa nama nikah syighar ini, makna batal. Limadha, kerana apa? Apa makna yang ada padanya membak ke jadi makna? Ialah at-tasyriku fil bud'i, ialah tasyrik bersekutu pada bodoh. Bagaimana maksud bersekutu pada bodoh? Haitsu ju'ila mauridan lin nikah, sekira-kira dijadikan bodoh tu dijadikan mauridan, tempat datang bagi nikah perempuan tu. Mana li nikah, maknanya mauridan li nikah imra'atin wa sadaqan li ukhra, dan juga orang panggil sodak, mas kahwin bagi yang lainnya pula.
Jadi kalau begitu fa asbaha, maka menyerupailah ia. Ia mana hadza ni. Mana kaunu ja'al mauridin nikahil mar'ah. Kemudian wasadaqan. Tu. Mauridan li nikahi mar'atin dan wasadaqan li ukhra, itu menyerupai tazwijaha, mengawinkan akan imra'ah min rajulaini, daripada dua orang laki-laki. Daripada dua orang laki-laki menikahkan, mengawinkan satu orang perempuan. Tu. Jadi wali lah, dua orang wali. Berebut. Nah, orang panggil menikahkan satu perempuan. Begitulah. Dia menyerupai macam tu. Wa summiya shigharan. Dinamakan hadzal nikah. Zalikan nikah itu ialah shigharan min qaulihim, daripada perkataan mereka itu al-Arabi. Itulah syagharal baladu anis sultan, makna sunyi negeri itu daripada sultan. Negeri itu tak ada sultan. Idza khala anhu, apabila sunyilah al-balad itu anhu anis sultan. Negeri itu makna tak ada sultan, itu makna syighar. Itu makna syighar. Syighar itu maknanya khala, maknanya sunyi. Li khabarihi li khuluih, kerana sunyinya nikah syighar ini min ba'di syara'itih, daripada syarat-syaratnya nikah. Maka oleh kerana tak ada sebahagian daripada syarat nikah itu, maka dinamakan dia nikah syighar. Ambil daripada syagharal baladu anis sultan, yakni khala al balad itu anis sultan. Sunyi negeri itu, makna sunyi maknanya tak ada lah, tak ada sultan. Jadi ini maknanya nikah ni luput beberapa syarat. Tu maka panggil dia nikah syighar. Wa in sumya ma'a dzalika, sekalipun dinamakan keduanya. Wa in sumya, dinama sumya ni makna disebutkan akan mahar. Sekalipun disebutkan akan keduanya. Ma'a dzalika, serta demikian itu, serta bodak kulli minhuma sat ni. Sadaqal ukhra, sadaqan lil ukhra tu. Zalika ma'a zalika, ma zalika bud'i kulli minhuma sadaqan, mana bodak tiap-tiap daripada kedua benteng itu ialah sadaqan lil ukhra, mas kami bagi lain. Walaupun disebutkan keduanya, disebutkan keduanya, ni disebutkan akan keduanya ma'adzalika, lahuma ay li ahadihima, disebutkan keduanya, kedua nikah saat ni lah, lahuma bagi kedua bentai ni, ataupun li ahadihima bagi salah seorang daripada bentai ni, sumya mahron, akan mahar, walaupun disebut mahar. Bagaimana ka'an kila, seperti bahawa dikatakan, ka'an kila, ka'an kila seperti bahawa dikatakan wa budu'u kulli wahidatin. Misalnya dia kata, dia sebut juga mas kahwinnya, seperti bodoh tiap-tiap satunya wa alfun. Jadi bodoh tiap-tiap satu dan alfun 1000. Sadaqun, sadaqul ukhra. Dia sebut jadi bodoh dan 1000. 1000 berapa? 1000 dinar ke 1000 berapa, tak ada kira lah. Bodoh dan alfun tu. Bodoh dan alfun. Itu adalah bukan bodoh saja. Bukan alfun saja. Dua-dua tu. Bodoh dan juga alfun. Itu sadaqun lil, mana sadaqul ukhra, ialah mas kahwin hak seorang lagi. Maknanya kalau dia kata makna mas kahwinnya ialah bodoh dan juga alfun. Au bodoh hadhihi wa alfun, ataupun dia kata bodoh hadhihi, bodoh ini rujuk kepada perempuan itulah. Wa alfun dan juga alfun, makna bodoh hadhihi wa alfun, dua tu. Itu sadaqun litilka, bagi tilka, demikian itu hak lain. Bagi pernikahannya lain. Wa bud'ul ukhra sadaqul li hadhihi, bodoh hak seorang lagi, anak perempuan. Seorang lagi itu ialah sadaq bagi ini. Tu. Sadaq bagi ini perempuan hak yang dinikahi.
Tu. Jadi maknanya yang jadi mahar tu ialah bodoh. Saat ni makna serta dengan 1000. Sekalipun dia sebut mahar sekalipun. Fa innahu nikahu shigharin jugalah nama dia. Maka bahawasanya hadzal nikah ialah nikah shighar juga dia panggil. Mana walaupun disebutkan akan mahar sekalipun. Jadi huk mula tu dia tak ada sebut mahar. Fayabtulu, maka batalah nikah itu liwujudi tasyrikil madhkur, kerana wujudnya tasyrik yang tersebut tadi. Fa illam yaj'ala al-bud'a mahran, maka jika tidak menjadilah keduanya rajul yang nak berkahwin tu al-bud'a, kalulah mereka berdua tidak menjadikan budak tu mahran sebagai mahar, bi an sakata an zalika, dengan bahawa diamlah mereka berdua laki-laki, dua laki-laki tu daripada demikian itu, daripada ja'li al-bud' itu mahran. Tu sahha. Jadi kalau dia tidak jadikan akan budak sebagai mahar, maka sah an-nikahani oleh dua nikah itu. Sebab apa? Sebab lintifa'i tasyriki al-mazkur, kerana luput tasyrik yang tersebut. Tu. Bagaimana tasyrik maknanya? Bodoh ialah mahar kepada bodoh. Dia kerana mahar ni ialah imbalan dia ialah bodoh. Tu. Bukan akad nikah tu, tidak. Mahar itu ialah berimbalan dengan bodoh. Sebab tu manakala suami tidak memberikan mahar, jadi isteri berhak untuk tidak tamkin, menyerahkan diri kepada suami. Tu. Sebab hak dia. Jadi sekarang maknanya bodoh mas kahwin kepada bodoh. Itu dia panggil jadi tasyrik. Jadi apabila dah dia jadikan maknanya tidak menjadikan bodoh sebagai mahar, maka sahlah nikah itu. Ana lintifa'i tasyrik al-mazkur wa li kulli wahidatin, patu maharnya apa dia? Bagi tiap-tiap satu daripada perempuan itu ialah mahrul misli. Dia pergi kepada mahar misil, mahar yang berpatutan, mengikut keadaan, suasana, tempat, masa, zaman, dan juga orang panggil maknanya keluarga mereka lah, maksudnya adik-beradik dia, kakak dia, setara mana begitulah tu mahar misil. Jadi klik kepada mahar misil. Mahar ke mana pun wajib, tapi pergi kepada mahar misil. Fa in sakata an ja'li mahran fi ahadihima duna al-akhar sahha fil awal, maka jika diam keduanya daripada menjadikan bodoh itu sebagai mahar fi ahadihima, pada salah satu daripada keduanya, dunal akhar, tidak hak lain, seorang lagi dia jadikan bodoh sebagai mas kahwin. Bodoh bagi mas, bodoh anak perempuannya bagi mas kahwin, bagi maknanya perempuan yang dinikahinya, itulah anak perempuan kepada seorang lagi. Tu. Jadi salah seorang daripada tu makna-makna fi ahadihima, mana pada salah seorang saja tidak dijadikan mahar. Dunal akhar, jadi tidak yang lain. Mana yang lain tu dijadikan bodoh sebagai mas kahwin. Sahha fil awali, sahlah pada yang pertama. Dunatani, tidak yang kedua. Yang pertama tu yang tidak dijadikan bodoh tu sebagai mahar. Habis tu makna nikahus syighar. Tu. Wa nikahul mut'ati, ni makna antara nikah yang batilah, ankihatul batilah. Al-ankihatul batilah ialah nikah mut'ah. Tu bagi orang Syiah lah tu. Limadza linnahyi anhu kama marrah, kerana ada tegahan daripada nikah mut'ah sebagaimana keterangan yang telah lalu. Apa murad, apa maksud dengan kata nikah mut'ah? Wa huwa an-nikahu ila ajalin, mana perkahwinan kepada suatu ajal, yakni muaqqat, ditaukidkan, dibuat waktu.
Ataupun bahasa orang moden dia panggil nikah kontrak. Nikah kontrak tu maksudnya sakak waktu. Tu. Walau ma'luman sekalipun kanal ajal itu adalah maklum sekalipun tak ada kira. Itu makna wa minhu sungguh daripada nikah mutaah ni bagaimana nakah tuha mut'atan. Tu. Saya nikah akan dia perempuan tu akan sebagai nikah mut'ah. Tu. Sumya bidzalika dinamakan nikah mut'ah dengan nama mut'ah itu la'anna al-gharada minhu mujarradut tamattu'i sahaja duna tawalludi wa ghairihi. Dia sebenarnya perkahwinan itu bukan masalah tamattu' saja tu. La'anna al-gharada minhu kerana gharak daripada nikahil mut'ah itu semata-mata bersedak-sedak sahaja. Itu bukan matlamat perkahwinan, bukan itu saja. Ya, itu adalah sebahagian daripadanya. Bukan menafikan itu sebahagian daripadanya. Siapa dia menikah tidak nak kepada tamattu' saja saya menikah mana boleh gitu. Tapi bukan semata-mata tamattu' tu. Duna tawalludi, tidak tawallud, nak beranak pinak, bahkan itu setengah daripada kebanggaan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Nabi suruh berkahwin tazawwaju alwaludah, berkahwin olehmu akan perempuan yang boleh beranak ramai. Alwadudah yang bersifat kasih sayang, makna perempuan yang suka kepada budak-budak. Ya, ada juga orang tino dia tak berapa suka ke kanak-kanak, ke budak-budak ni. Jadi tarbiyah dia tak jadi sempurna lah. Dia panggil orang yang ada sifat keibuan tu. Mana pandai main dengan budak pandai tu Jadi itu untuk masalah pendidikan. Sebab apa Nabi suruh kita berkahwin dengan perempuan yang boleh beranak ramah? Fa inni mubahillakumul umam yaumal qiyamah, kata Nabi. Karena aku bermegah-megah mana di akhirat kelak dengan ramainya umat aku berbanding dengan umat Nabi yang lain. Setengah daripada Rasul tak ada seorang rabut pengikut. Ada orang 2 orang, ada Rasul 2 orang, ada 3 orang, ada 10 orang. Jadi akhirnya umat Nabi-Nabi yang ramai, Nabi Musa antaranya. Dan sudah tentulah umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang paling ramai. Jadi Nabi suruh kita berkahwin supaya kita boleh beranak. Berkahwin itu ialah jambatan ataupun wadah kepada boleh ada anak penerusan kepada zuriat manusia satu. Kemudian mana penerusan kepada zuriat orang yang soleh. Beranak ramai saja tak jadi duk lepas duk lok terdedah kepada mafsadah kerosakan. Sebab zaman sekarang tu kita tahu dah zaman kerosakan mafsadah tu. Duduk bawah getok jambatan duk makan debu apa nama karusak isail, kata Nabi, seperti buih yang dibawa oleh aibah, banyak tapi rapuh, bawa molek tepuh, tebing tepuh tiye acu Jadi kita nak ramai umat Nabi Muhammad yang berkualiti. Bapa panggil sumya bizalika li anal gharada minhu mujarradut tamattu' duna tawaludi, tidak untuk melahirkan zuriat wa ghairih dan lain daripadanya minal agradin nikah, daripada segala gharak-gharak perkahwinan. Jadi mut'ah ni semata-mata nak seronok nak seronok, nak sedap 3 bulan sedap ke dia 3 bulan tak ikutlah jadi tidak sah. Jadi kalau dikosakkan untuk waktu, ditaukidkan dia tidak sah. Wa nikahul muhrimi, seterusnya ialah nikah muhrim. Muhrim maknanya ialah orang yang sedang melakukan ihram haji atau umrah. Ila akhir wallahu subhanahu wa ta'ala a'lamu bis-shawab.